رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ke atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai daripada nikmat keislaman, keimanan, ketakwaan, kesabaran, ketenangan, kesihatan yang baik, persahabatan yang baik, kejiranan yang baik, dan berbagai nikmat yang tidak terkira. Khususnya pada petang ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi dalam sesi pengajian hadis sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Betul lah hadis kan hari ni kan? Saya pun dah terlupa dah. Jadi alhamdulillah dalam pengajian kita kita dah boleh dikatakan kita dah habis hadis yang kedua. Hari ini kita akan masuk ke hadis ketiga daripada kitab As-Sahih Al-Jami' Sahih. Tak dengar? Ada? Ada? Tak dengar? Tak dengar ke? Okey, tak apa, kita pun ini kawan-kawan pun ada tapi saya tak tahu macam mana nak. Biasa pakai komputer pula budak tu buat pergi. Ini pakai telefon. So al-muhim, tak apa. Whatever it is, kita cuba belajar apa yang terdaya. Okey, jadi hari ini kita masuk ke hadis yang ketiga kan. Hadis yang pertama, kalau boleh, kalau apa tu dalam, kalau siapa-siapa yang catat lah untuk future, maknanya perlu mencatat beberapa benda lah. Antaranya, kalau setiap kali kita baca hadis tu, macam dalam hadis yang pertama, kalau Syekh Imam Bukhari, guru dia adalah Al-Humaidi, ya. Kalau ada maklumat, saya akan bagi tahulah. Nama penuh dia, tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia mati. Dan di samping itu, imam sahabat yang meriwayatkan hadis tu. Satu, kita tahu Syekh dari mana Imam Bukhari itu mendapat hadis tu. Kemudian daripada sahabat yang mana hadis itu sampai kepada beliau. Jadi paling-paling tidaklah sepatutnya boleh catat semua nama-nama itu, nama sanad tu, tapi untuk permulaan memang itu suatu yang bukan kata mudah, ya. Tak, maknanya kalau mungkin pada permulaannya mungkin nampak susah, tapi lama-kelamaan baru kita akan faham ini dia sanad dia, pentingnya sanad dan sebagainya kan. Jadi paling tidak saya bagi tahu, satu, ingatkan dia punya guru dia, guru Imam Bukhari, dari mana, dari hadis ke hadis tu guru-guru dia berbeza-beza. Kalau kita lihat dalam sejarah, guru Imam Bukhari saja ada riwayat mengatakan lebih daripada 800, ada yang kata lebih daripada 1000. Itu bergantung kepada bagaimana mereka melihat dia punya dia punya turutan dia dan perkiraan oleh pengkaji. Yang pentingnya guru dia terlalu ramai lah. Itu pun guru-guru yang telah dipilih. Mata pula tak nampak. Okey. Jadi ada baiknya kita tulis nama guru, kerana ada guru-guru yang sering disebut nama mereka dan ada keistimewaan mereka. Dan begitu juga nama sahabat atau sahabiyah. Yang hadis yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah Umar bin Khattab, kan? Yang kedua, hadis nombor 2, okey, hadis kedua, guru Imam Bukhari adalah Abdullah bin Yusuf, ya, Abdullah bin Yusuf.
Dan sahabiah ataupun sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, ibu kepada orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin. Dan begitu juga beliau, iaitu Aisyah, menerima tu ataupun mengkhabarkan peristiwa yang berlaku ataupun sahabat yang memberitahu kepada beliau. Ya, sebab Aisyah, kita sedia maklum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah apa? Usia yang begitu muda, kecil. Jadi mungkin tidak mendapat semua maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebab itu kalau kita lihat hadis nombor 2 itu, Aisyah radhiyallahu anha menerima riwayat itu daripada sahabat yang agak senior lah, iaitu seangkatan dengan Abu Bakar, Omar dan sebagainya, iaitu Al-Harith ibn Hisham, kerana dia yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana datang wahyu kepada engkau. Jadi jadi beliaulah yang beritahu kepada Aisyah, menceritakan persoalan beliau kepada Nabi, dan Nabi menceritakan bagaimana wahyu diturunkan. Okey, jadi hari ini hadis yang ketiga agak panjang sedikit. Okey. Bab dia di sini dia tak letakkanlah bab yang khusus. Ya. Bab. Okey, saya baca ya. Boleh tak? Okey ke tak okey? Persediaannya okey ke? Okey. Saya sebut 3 benda. Oh ya ke? Okey. Dia patutnya nama guru satu, okey, nama sahabat, dan kalau boleh, iaitu apa dia? Nama guru, nama sahabat, kalau boleh tarikh lahir mereka, tarikh wafat mereka. Kerana tarikh lahir, tarikh wafatlah yang akan menentukan sesuatu sanad itu bersambung atau tidak. Maknanya rawi-rawi menerima riwayat ini betul ke dia menerima daripada, misalnya contoh saya bagi macam Imam Bukhari, kita kata dalam kita sedang mempelajari Sahih Al-Bukhari, betul? Jadi betul ke Imam Bukhari ini menerima daripada guru dia? Betul ke dia menerima? Jadi kita kena tahu, pertama sekali kita kena tahu guru dia mati bila. Katakan guru dia, katakan ini contoh lah ya. Katakan guru dia mati pada tahun berapa contoh, kalau Imam Bukhari dah katakan 180 ataupun 90 Hijrah. Guru dia mati pada tahun 190 Hijrah. Jadi betul ke Imam Bukhari meriwayat daripada dia? Kita lihat pula Bukhari lahir tahun berapa. Jadi kalau ikut maklumatnya yang ada pada kita, Imam Bukhari lahir pada tahun 195. Betul? Kan? Jadi mana mungkin seorang yang lahir selepas wafat seseorang, dia bertemu dengan guru dia. Jadi di situ dalam ilmu hadis, di situ ada gap. Gap maknanya dari mana Imam Bukhari dapat? Dia kata dia ambil daripada guru dia. Guru dia lahir tahun mati pada tahun 190, sedangkan Imam Bukhari masa tu belum lahir lagi pun. Jadi di sana mesti ada perantaraan. Okey, perantaraan. Jadi perantaraan ini sangat penting, kita nak kena tahu siapa dia. Sengaja Imam Bukhari gugurkan guru dia yang sebenarnya, dia ambil guru kepada guru dia, boleh jadi kan. Jadi kalau macam tu,
Kalau dalam ilmu hadis dia panggil apa, Syekh Zaidi? Tak, bukan. Sekarang Imam Bukhari dia ambil daripada guru kepada guru dia. Maknanya Imam Bukhari tak ambil daripada guru dia yang kita sebut tadi, mati pada tahun 100 berapa? 190. Imam Bukhari lahir 195. Bukan 5 tahun, banyak tahun lagi. Bukan mu'allaq, dia maknanya secara umumnya dia adalah terputus. Terputus. Betul, yang istilah yang sebenarnya adalah mu'allaq. Nama istilah tu kita panggil mu'allaq. Hadis mu'allaq, kan? Hadis mu'allaq. Tapi saya tanya tadi itu kita panggil, biasanya kita panggil apa dia? Terputus. Perantara itu tak ada. Tapi jenis hadis dia sanad tak bersambung, ya kan? Jadi bermakna ada seorang yang tergugur. Jenis dia apa dia yang Puan Safra sebut tadi, mu'allaq lah jenis-jenis hadis tu kan. Tapi jadi itu dipanggil terputus. Munqati', inqita', apa-apalah, yang pentingnya terputus. Terputus. Jadi sebab tu saya sebut tadi, nama kalau boleh, tarikh lahir, nama siapa tadi? Guru dia, nama paling tidak apa itu, sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi SAW, dan tarikh lahir mereka, tarikh mati. So 3 info itu yang sangat penting lah. Okay. Di samping itu kalau ada maklumat-maklumat yang lain yang saya rasa perlu bagi tahu, saya bagi catat lah apa-apa kan. Catat apa yang boleh catat lah. Kerana catatan kita ni berbeza-beza. Ada orang yang boleh catat sangat cepat kan. Ada orang yang macam siapa, anak Zaidi mungkin dia boleh catat cepat kan. So adik muda lagi. Kalau suruh isteri saya suruh catat mungkin mengambil masa yang lama untuk nak catat kan. Ada orang tak perlu catat pun dia boleh ingat. Macam Imam Bukhari dia boleh ingat semua. Kan, Puan Raslinda kan? Jadi berbeza-beza penguasaan orang ataupun skill orang dalam menguasai ilmu tu berbeza-beza. Jadi apa saja yang boleh catat. Kerana dia hadis, ilmu hadis ni dia agak berbeza sedikit. Jadi maklumat-maklumat itu kadang-kadang berguna. Jadi kita tak perlu, dulu ada ustaz sebut lah, tapi tak tahulah apa benda. Kan? Jadi bila itu, Imam Bukhari lahir pada tahun ni, kita dah catat dah. So kita boleh rujuk juga, kan? Walaupun kadang-kadang kita boleh cari dalam Google dan sebagainya, tapi lebih baik ada catatan sendiri. Wallahu a'lam. Okey, so dapatlah 3 poin tu nah. Nama guru, nama sahabat, dan tarikh lahir dan tarikh mati. Kerana tarikh lahir dan tarikh mati mungkin saya sebut sekarang ni mungkin tak rasa pentingnya tu. Tapi bila lama kelamaan saya dah sebut ni, saya kata dia mati, coba lihat. Ada tiba satu hadis kan. Saya kata, tengok, Syekh ni dia lahir tahun 200 Hijrah. Tapi anak murid dia meriwayatkan daripada dia sedangkan dia lahir pada 220 Hijrah. Baru kita faham. Ada gap dekat situ. So kita dah tahu dah. Maknanya hadis tu tak betul. Hadis tu tak sahih. Dia biasa yang kita dengar bila belajar hadis ni, yang biasa kita tahu, hadis sahih, hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Tak tahu. Kan? Jadi dia dhaif ni ada macam-macam jenis dhaif. Dhaifnya disebabkan apa? Sebabkan terputus tadi macam tadi, ataupun dhaifnya kerana kelemahan hafalan seseorang, rawi. Jadi benda-benda ni macam mana kita tahu? Jadi adalah cara dia, mereka tahu benda ni kan. Okeylah, so itu maklumat umum mengenai yang saya nak bagi tahu tu tadi. Takut. Ya. Kalau contohnya ada Sanan Humaydi, maksudnya Humaydi itu. Yang nama kalau dalam kitab yang ada dekat situ, yang tu semua ada sanad kan? Yang dalam saya tak tahu dari mana kopi itu diambil, sama ada daripada
online ataupun daripada ni. Kalau tak ada sahabat, ada nama ni tak, Syekh? Ada sanad secara penuh atau separuh saja? Penuh. Kan nama yang pertama bila kita baca haddatsana Humaidi Al-Humaidi, itu guru dia lah tu. Lepas dia tu? Humaidi Abdullah bin Zubair. Itu samalah. Humaidi itu dia punya nisbah dia. Lepas tu nama dia. Selepas tu nama dia. Sampailah temu haddatsana ataupun perkataan yang lain. Haddatsana, akhbarana. Pada haddatsana yang kedua tu sahabat. Sufyan itu sahabat. Tak. Itu hadis yang keberapa? Hadis yang pertama. Okey, cuba lihat Cuba lihat di sini. Imam Bukhari berkata, haddatsana Al-Humaidi. Okey, Al-Humaidi. Siapa itu Al-Humaidi? Iaitu Abdullah bin Zubair. Nama dia. Okey, Abdullah bin Zubair berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Siapa itu Sufyan? Sufyan itu adalah guru kepada Abdullah. Dia bukan sahabat lama lagi. Dia punya jauh lagi. Dia inilah yang kita panggil sanad. Okey. Okey, cuba dengar saya baca. Haddatsana Al-Humaidi. Humaidi dah tahu kan, guru kan? Lepas tu nama dia, nama penuh dia, kadang-kadang separuh nama, kadang-kadang dia ikut kesesuaian lah. Itu semua perlu kajian lah. Okey. Kemudian qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laisi yaqulu. Sampai situ adalah nama rawi yang terdiri daripada tabi'in, tabi'in sampailah ke zaman Bukhari. Selepas tabi'in, nama sahabat, iaitu apa dia? Yaqulu sami'tu Umar bin Khattab. So Umar bin Khattab itu adalah sahabat. So di antara sahabat sampai ke Imam Bukhari, ada berapa orang rawi di sini? Kalau lihat, kadang-kadang boleh jadi 3, kadang-kadang boleh jadi 4, kadang-kadang boleh jadi 5, kadang-kadang boleh jadi lebih. Itu bergantung kepada ataupun daripada siapa mereka meriwayatkannya. Okey. Dah jauh lagi. Okey, begini. Tak nampak Okey. Sepatutnya ada papan putih ataupun skrin untuk kita ni. Tak apa, insyaAllah nanti akan tiba satu masa nanti kita ada complete. Kita boleh belajar lebih berkesan lagi, insyaAllah. Okey, sekarang ini secara umum ya. Secara umum. Nabi SAW, okey, penerima wahyu. Dia menyampaikan Al-Quran dan juga penjelasan Al-Quran itu yang kita sebut sebagai hadis. Dalam istilah yang lain kita sebut apa? Wahyu. Wahyu yang kita sebut wahyu jenis apa? Wahyu matlu dengan wahyu ghair matlu. Wahyu matlu itu adalah Al-Quran. Wahyu ghair matlu itu adalah hadis. Istilahnya berbagai-bagai. Sebutlah hadis pun tak apa, tak sebut hadis pun tak apa, sebut penjelasan Nabi pun tak apa, wahyu ghair matlu pun tak apa. Apa juga istilah digunakan, yang pentingnya kita nak sebut apa orang kata penjelasan Nabi. Mana? Penjelasan Nabi kepada ayat-ayat Al-Quran itu yang kita panggil sebagai hadis. Ada kalanya kita panggil sunnah. Kan? Tak payah sebut hadis, tak payah sebut sunnah, kita sebut penjelasan ataupun ajaran Nabi, ataupun riwayat Nabi, ataupun khabar Nabi. Lagi apa? Asar Nabi. Asar maknanya riwayat daripada Nabi. So, nampak tak dia punya tu? Okey. Jadi, bila Nabi SAW sampaikan kepada siapa?
Nabi sampaikan kepada siapa? Sahabat. Sahabat. Kenapa sahabat? Apa istilah sahabat? Yang tu pun kena tahu juga. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat? Kita selalu dengar sahabat. Sahabat Nabi lah, itu sahabat ini dan sahabat. Macam-macam sahabat kan? Siapa mereka sebenarnya? Nak tahu dia ada apa dia? Puan Haslin dah macam nak sebut je. Okey. Dia ada paling tidak ada 3 sifat. Nombor 1, seorang yang bertemu dengan Nabi. Bukan hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Kedua, ketika dia bertemu itu, dia mesti beriman dengan Nabi. Kalau tak bertemu tapi tak beriman, macam Abu Jahal lah. Kan? Abu Jahal dia bertemu dengan Nabi, setiap hari dia bertemu dengan Nabi. Tapi tak beriman. Mati dalam tidak iman juga. Jadi bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ada orang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi bila dia mati dalam kufur, murtad. Kan? Bisa dengar tak tu? Tak bisa dengar? Mati dalam kekufuran. Dia beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi bila dia mati dalam kekufuran. Orang munafik dia taklah dia munafik, tapi dia taklah apa orang kata mati dalam kekufuran. Dia mati dalam munafik. Ada. Murtad ni maknanya keluar daripada Islam. Kan ada peperangan murtadin. Di zaman siapa tu? Zaman siapa? Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kan ada lepas dia orang masuk Islam. Ini biasanya bukan banyak di zaman Nabi, taklah banyak, tapi zaman zaman akhir wafat Nabi tu, atau ketika hampir wafat Nabi, kabilah Arab daripada seluruh pelosok tanah Hijaz, tanah Arab tu, dia orang datang untuk apa? Untuk nak memeluk Islam kan? Okey. Jadi mereka datang daripada jauh, mereka menetap dekat kawasan-kawasan Madinah itu. Ada yang sempat mereka masuk Islam. Ada yang masa menunggu rehat dan sebagainya, Nabi SAW dah wafat. Boleh faham tak cerita dia? Jadi bila mereka dah masuk Islam, iman mereka tak kuat pun lagi. Iman mereka tak pun kuat. Maknanya baru masuk Islam. Mungkin kerana terpaksa masuk Islam, kerana Islam dah kuat masa itu, jadi mereka terpaksa menyerah diri kan. Jadi ada yang masuk Islam. Masuk Islam, mereka pergilah jumpa nak bai'ah Nabi SAW, melihat Nabi SAW. Mungkin masa tu ketika itu Nabi dalam keadaan nazak kan. Mereka dah beriman kan, walaupun sekejap, sejam 2 jam ke. Lepas tu dia orang balik, dia beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, balik, dia dengar Nabi SAW dah mati dah. Seronoklah dia orang. Nampak tak? Kenapa seronok? Dia kata Nabi dah tak ada dah, mati dah, apa guna kita nak beriman lagi, Islam tu dah habis. Itu dipanggil murtad. Perang murtadin, satu-satunya peperangan melawan orang-orang yang murtad. Itu bagi orang yang tadilah macam tadi, tak kira sahabat lah mereka itu. Okey, boleh faham Jadi faham tak? Jadi sahabat ni dia kena memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, dia mesti beriman, bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Apabila memenuhi 3 ciri-ciri ini, barulah kita boleh panggil dia sebagai seorang sahabat. Dan sahabat ni dia walaupun secara umum mereka itu adalah orangnya apa? Orangnya jujur, orangnya baik, orangnya apa? Beriman.
boleh dipercayai secara umumnya. Kerana mereka itu bila dikategorikan sebagai sahabat, mereka itu adalah orang-orang pilihan. Pilihan kepada para nabi. Kalau bagi Nabi Isa kita panggil Hawariyun. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih mereka untuk bersama dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, dan Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itu kategori mereka ataupun status mereka itu sangat tinggi. Jadi sahabat ni lagi mungkin soalan ditanya, macam mana Ustaz? Adakah semua sahabat ni sama? Walaupun itu sebab saya sebut secara umumnya sama. Secara umumnya mereka paling tidak akan mereka-reka mencipta sesuatu dan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Tapi ianya bergantung juga. Walaupun para ulama ada yang macam mana nak sebutnya? Majoriti ulama mengatakan semua mereka adalah adil. Saya dengar tak perkataan adil? Adil ni adalah satu istilah yang digunakan dalam ilmu hadis yang menunjukkan mereka itu semuanya adalah jujur. Dia mempunyai ciri-ciri yang lain lah nanti. Jadi secara umumnya mereka semua adalah adil. Baik yang apa? Yang melibatkan diri mereka dalam fitnah ataupun tidak. Baik yang melibatkan diri mereka dalam fitnah ataupun tidak. Apa benda tu fitnah ni? Fitnah ni kena tahu juga. Iaitu dalam sejarah Islam pernah berlaku satu fitnah yang dahsyat yang kita panggil fitnah Al-Kubra. Satu fitnah yang sangat apa? Sangat besar. Bisa dengar tak? Apa dia? Zaman? Pernah berlaku. Dia pernah berlaku di zaman Uthman bin Affan dan mulanya berlaku di zaman Uthman bin Affan. Tapi dia merebak menjadi lebih besar di zaman Ali bin Abi Talib dan Muawiyah. Kan? Bisa dengar tak cerita ni? Kok saya cerita benda yang dia menjadi lebih besar pada zaman apa? Zaman Ali dan Muawiyah. Siapa ni Ali? Ali ini adalah Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ni siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini pun orangnya hebat juga, pencatat wahyu, salah seorang pencatat wahyu. Orangnya hebat juga, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kedua-duanya sahabat, kan? Betul tak? Jadi disebabkan fitnah yang berlaku di zaman Uthman bin Affan, maka ianya melarat di zaman Ali bin Abi Talib. Sebabnya banyaklah, macam-macam benda ni. Saya sebut ni cuma dia punya point saja supaya faham. Okey. Jadi Ali sahabat, Muawiyah sahabat. Bukan sebarang sahabat. Jadi disebabkan fitnah, di zaman mereka berlaku perpecahan, perperangan, pergaduhan. Di antara siapa? Ali dan Muawiyah. Asalnya daripada Ali dan Muawiyah. Okey. Dalam arti kata yang lain, di antara sahabat. Nampak tak? Antara sahabat. Yang menjadi isunya kerana berlaku di kalangan sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat Nabi, anak murid Nabi.
Kan? Jadi suatu yang tak diingini. Bukan sengaja, tetapi punca dia apa? Punca dia fitnah yang berlaku di zaman Uthman dibawa ke sini, kemudian puncanya apa dia punya kesan dia berterusan. Peperangan berlaku di antara bila dia walaupun saya sebut tadi di antara Ali dengan Muawiyah, kedua-duanya sahabat. Jadi sudah tentu mereka semua mempunyai pengikut, followers. Nampak tak? Followers mereka, followers. Jadi pendekkan cerita, Ali dan Muawiyah berpecah dari dua kumpulan. Dua parti lah, senang. Dua parti. Masing-masing merasa mereka itu benar. Masing-masing mereka rasa itu, apa yang mereka buat itu adalah betul. Nampak tak? Yang mengambil bahagian siapa? Sudah tentulah sahabat. Kebanyakannya sahabat. Walaupun di sana ada tabi'in. Masing-masing nak mencari apa? Penyelesaian. Jadi bila melihat keadaan ini, ada sahabat yang kata macam mana ni Ali ni bergaduh dengan Muawiyah ni, kenapa? Kan? Antara yang mempunyai concern untuk nak menyelesaikan hal-hal ni adalah banyak sahabat juga, sahabat-sahabat lain, antaranya Abdullah bin Zubair dan ramai lagi lah. Termasuk juga isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata apa ni? Nabi dah wafat dah, Khalifah Abu Bakar dah habis, Umar dah habis, Uthman dah apa, kenapa mereka ni pergi bergaduh buat apa kan? Dalam bahasa kita, bahasa yang mudah lah nak faham. Jadi mereka cuba nak apa? Nak menyelesaikan masalah mereka. Maka Sayyidina Aisyah dalam sejarahnya menunjukkan Sayyidina Aisyah bawalah dia punya beberapa orang isteri yang masih hidup lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Jom kita pergi selesaikan masalah Ali dengan Muawiyah. Kerana apa yang berlaku bukan sekadar perselisihan yang biasa, perselisihan yang luar biasa. Apa dia luar biasa itu? Masing-masing sudah mengangkat senjata. Apa? Boleh faham kan? Okey, bila dah angkat senjata, bermakna kita berperang dengan orang Islam. Orang Islam dengan orang Islam tak boleh berperang. Tapi tak secara indirectly sudah berlaku peperangan. Nampak tak? Jadi itulah punca yang berlaku itu. Ini panjang cerita ni. Ini 10 hari pun tak cukup untuk nak cerita. Itu pula nak, sebab saya sebut tadi secara umumnya fitnah. Apa itu fitnah tu? Fitnah yang berlaku, okey, ni kena faham pula sejarah sebelum tu. Di zaman Umar bin Abdullah Abu Bakar As-Siddiq, siapa jadi khalifah selepas Rasulullah? Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah ni kerana apa? Kerana banyak undi ke? Banyak apa? Rasulullah pilih, Rasulullah tak pilih. Mana Rasulullah pilih Abu Bakar? Rasulullah pilih suruh jadi imam adalah. Okey. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia terpaksa jadi khalifah. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni cerita panjang ni. Satu kitab sejarah itu boleh baca, Sirah Nabawiyah. Okey. Jadi selepas dia wafat, ada satu kumpulan yang panggil apa? Ansar, kaum Ansar ni. Kaum Ansar, mereka berkumpul untuk melantik siapa nama dia, sahabat yang seorang di kalangan mereka, saya tak ingat nama dia apa dia. Haji Zaidi ingat nama. Orang-orang Ansar berkumpul di Bani Saqifah. Di satu dewan, mereka berkumpul dan mahu melantik satu ketua untuk menggantikan Nabi. Okey, ini golongan mana? Ansar. Jadi bila benda ni didapat tahu oleh sahabat-sahabat tertentu, antaranya tak silap saya Huzaifah ibn Yaman,
Jadi dia sampaikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang berlaku? Iaitu kaum Ansar ni sedang berkumpul untuk melantik ketua gantikan Nabi. Bila berlaku benda ni? Berlaku ketika sedang dalam proses mandikan jenazah Nabi SAW. Jadi Abu Bakar nak tengok yang sini ke nak tengok yang sana? Nak tengok Rasulullah ke? Atau nak tengok masalah yang berlaku, masalah baru yang timbul tu, kan? Jadi bincang dengan Abu Bakar ni orang apa? Orang Ansar ke orang apa? Muhajirin. Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin, Huzaifah Muhajirin, dan ramai lagi lah. Okey, jadi mereka pun segera pergi ke tempat mereka berkumpul melantik siapa? Melantik salah seorang daripada Ansar untuk jadi ketua. Okey. Jadi berlakulah di sana berbagai-bagai perbincangan di mana ianya memecah belahkan kesatuan yang Nabi SAW telah bina. Kan Muhajirin dengan Ansar hidup sama-sama kan. Tak ada perkelahian apa pun kan. Jadi bila mereka lantik daripada Ansar, maka timbullah ketidakpuashatian daripada kalangan Muhajirin. Jadi begitulah pendekkan cerita dalam perbincangan mereka dengan Ansar itu, akhirnya terlantiklah ataupun dipilih Abu Bakar, memandangkan dia mempunyai kelebihan yang tertentu, maka dia jadi khalifah. Betul? Dia jadi khalifah. Betul tak Puan Safura? Puan Safura. Okey. Lepas tu dah jadi apa soalan tadi ditanya? Puan Safura yang tanya, fitnah, okey. Jadi alhamdulillah Abu Bakar jadi khalifah, okey, lebih kurang 2 tahun begitu. Lepas tu Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah, dipilih Umar bin Khattab. Okey, Abu Bakar dengan Umar adalah orang yang apa orang kata? Kuat. Mereka mempunyai karisma ataupun Abu Bakar walaupun dia lembut dari satu segi, tapi dia tegas. Maknanya ciri-ciri pemimpin tu ada, sangat kuat. Umar bin Khattab pun dia mempunyai ciri-ciri pemimpin, orang tak boleh main-main. Bayangkan Abu Bakar walaupun dia lembut, dia kata siapa yang kata sekarang ni zakat tak wajib selepas Nabi, siapa yang kata sembahyang tak wajib selepas Nabi dah wafat. Okey? Jadi mereka kata kalau dah Islam dah tak ada lah, Muhammad dah mati, kita tak payah bagi zakat, tak payah sembahyang. Itu dikira apa tu? Murtad. Jadi sebab tu dia kata siapa yang pernah bagi zakat adalah sekecil-kecil mana pun, dia kata aku akan memerangi mereka. Okey? Jadi sebab itu apa? Sebab itu berlaku peperangan yang kita sebut tadi murtad tu kan? Murtad, peperangan murtadin dia panggil. Pada masa yang sama juga di sana ada nabi-nabi palsu. Pada masa yang sama, sebab kritikal di zaman Abu Bakar As-Siddiq ni macam-macam benda berlaku yang boleh meleburkan kestabilan kedudukan umat Islam. Okey, nabi-nabi palsu. Antaranya siapa? Ada seorang perempuan nama dia apa? Syajah. Seorang lagi yang lelaki, Musailamah Al-Kadzab. Saya dengar tak Musailamah Al-Kadzab? So mereka mendakwa diri dia Nabi. Nabi dah tak ada dah, kamilah jadi Nabi. Kan? Musailamah Al-Kadzab ni, dia pernah mendakwa diri dia sebagai Nabi zaman Nabi hidup lagi. Okey? Dia kata, wahai Muhammad, dia ingatkan Nabi ini menguasai dunia. So engkau ambil sebahagian daripada dunia, kau ambil sebahagian yang lain. Sampai macam tu dia mendakwa diri dia. Okey, pendekkan cerita. Jadi Abu Bakar orangnya tegas. Umar bin Khattab lagi tegas. Kan? Umar bin Khattab kalau dia lalu je di mana-mana pasar ke apa ke, mana ada orang berani nak, perempuan-perempuan katanya semua akan lari masuk ke dalam rumah. Tak berani nak tengok Umar bin Khattab. Kan?
Biasa dengar tak cerita-cerita tu? Tak pernah dengar lah. Oh, ini banyak maklumat. Syaitan atas syaitan pun lari dan sebagainya kan. Ha. Jadi kalau begitulah kedudukan Abu Bakar dengan Umar, mana orang berani main? Ha, orang tak berani. Musuh-musuh Islam yang sudah wujud di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan juga di zaman Umar bin Khattab, mereka tak berani nak main. Tak berani nak kacau, kan? Umar bin Khattab memerintah lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang 6 tahun macam tu. Ya. Datanglah selepas itu Uthman bin Affan. Kan? Uthman bin Affan. Bilang Uthman bin Affan ni orangnya baik. Taklah dia mempunyai, walaupun dia mempunyai apa orang kata kekuatan, tapi kekuatannya tidaklah sama seperti mana Abu Bakar dan Omar. Tak seperti mereka. Okey. Jadi selembut-lembut beliau memerintah jadi khalifah selama berapa lama? 12 tahun. Jadi 12 tahun, 6 tahun yang pertama tu masih maintain lah kestabilan apa masyarakat Islam itu boleh maintain, boleh dipelihara lagi. Tapi lama kelamaan musuh-musuh Islam mereka nampak kelemahan pada siapa? Pada khalifah. Bila kita dah nampak kelemahan pada khalifah, maka mereka mengambil peluang. Peluang apa? Oh, inilah the best time untuk apa? Untuk nak menghancurkan Islam. Ya. Jadi mereka mengambil peluang lah. Jadi mereka cuba melaga-lagakan. Dan jangan lupa pada masa yang sama Islam dah berkembang di merata tempat. Islam datang kembang ke Mesir, ke utara Afrika, sebelah Syam, sebelah Paris dan sebagainya. Ingat mudah ke nak kontrol orang Islam ni? Orang yang baru-baru masuk Islam ni. Mudah ke senang? Orang baru masuk Islam ni dia kalau tidak ada pimpinan, tidak ada tunjuk ajar, maka mereka akan menjadi masalah, bebanan bagi kita. Kan? Jadi kena pimpin betul-betul. Jadi orang yang masuk Islam, apa yang berlaku di Madinah, mereka tak tahu mana ada WhatsApp, mana ada Telegram, mana ada benda-benda ni. Dulu mana ada, tak ada kan. Jadi benda untuk nak menyebarkan fitnah adalah sangat mudah. Menceritakan mengenai kelemahan khalifah. Tengok khalifah ini memilih saja dia punya kroni-kroni jadi gubernur, wakil rakyat, kan? Dan zaman sekarang kan dah wakil rakyat kan? Dulu macam tu juga. Bukan khalifah satu-satunya dia memerintah, dia ada dia punya wakil-wakil dia di Mesir dan sebagainya lah. Di Kufah, di Iraq dan sebagainya. Fitnah tu. Belum masuk, saya duk cerita ni belum sampai ke siapa nama puan, siapa nama dah lupa dah. Sarah. Apa? Sarah. S-A. Sarah. Dah makin tua, telinga pun dah kurang dengar dah. Okey, begini. Dengar sekarang. Jadi fitnah yang disebut tu tadi, itulah yang fitnah tu. 6 tahun yang pertama umat Islam masih kuat lagi. 6 tahun pertama pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, umat Islam masih kuat lagi. 6 tahun yang kedua, mereka dah nampak dah. Uthman bin Affan ni ada macam-macam masalah ni. Ada kronism, ada nepotism, kan? Jadi mereka main isu yang macam itu, menyebarkan benda-benda palsu kepada siapa? Kepada gubernur, wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Macam-macam lah kalau kita belajar. Itulah yang dikata fitnah tu. Mengada-ngadakan benda yang tak ada. Mengkucar-kacirkan pentadbiran siapa?
pentadbiran Uthman bin Affan. Ya, memporak-perandakan pentadbiran Uthman bin Affan. Jadi akhir sekali, jadi itu dah mula fitnah. Siapa yang buat fitnah tu? Siapa agaknya? Hah? Siapa dia? Mana dah Khawarij belum timbul lagi masa tu. Siapa yang buat fitnah? Baru saya sebut tadi. Tak, mana ada orang Ansar. Orang Ansar orang baik-baik, sahabat Nabi apa? Itu di zaman Nabi. Itu masa Nabi. Tak, bukan masa tu. Cuma mereka rasa macam itu. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang Ansar yang melantik tu baik, cuma mereka rasa mereka ada hak untuk jadi ketua, kan? Tapi kebanyakannya baik. Tapi di kalangan mereka adalah yang munafikin, adalah kan? Ada munafikin ada. Jadi saya sebut tadi, siapa yang menimbulkan fitnah adalah musuh-musuh Islam. Jangan lupa musuh Islam ni di zaman Nabi ada, di zaman Abu Bakar ada, Umar bin Khattab ada, cuma mereka tak boleh nak tunjuk kepala. Nampak tak? Bila mereka boleh tunjuk kepala, bila pemimpin dah lemah sikit rasa pada pandangan mereka. Okey, pendekkan cerita, musuh-musuh Islam ni ada dua. Satu musuh yang apa? Yang nyata, yang jelas, yang kita sebut sebagai kafir. Kafir apa? Kafir harbi. Kafir, orang kafir yang memerangi Islam. Kita panggil mereka kafir harbi. Dan golongan kedua adalah munafiqin. Ya, munafiqin. Ada. Jadi itulah musuh yang jelas dan yang tak jelas. Okay? Jadi mereka inilah yang menyebarkan fitnah-fitnah supaya berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi mereka sebarkan fitnah tu kepada siapa? Puan Sarah? Mereka menyebarkan. Tadi kan tanya kan? Mereka menyebarkan fitnah-fitnah macam ini, itu Osman tak betul. Osman ni Osman ni dia melantik ahli keluarga dia jadi governor, jadi wakil rakyat. Osman ni tak betul, dia punya kroni-kroni saja yang dapat bahagian zakat, musanna apa dia yang istilah dia, yang dapat zakat tu siapa? Asnaf. Contohnya. Contoh. Jadi macam itulah mereka sebar-sebarkan berita-berita yang mungkin pada pandangan mereka betul, tapi hakikatnya tidak. Jadi bila orang-orang Islam yang tak kenal siapa itu khalifah, duduk dekat Mesir, duduk dekat Syam, bila mereka wakil rakyat kata macam ni, jadi macam ni pemerintah Islam ni tak baguslah, inilah dan sebagainya kan. Jadi mudah untuk nak api-apikan dia orang, bawa pengikut-pengikut dia, akhirnya terjadilah mengepung rumah Khalifah Uthman bin Affan. Saya dengar tak cerita-cerita macam ni? Mengepung, ya. Yalah, bertenang. Itu sifat baiknya Uthman. Dia ahli nak menyerang orang-orang yang melakukan fitnah ni. Mudah je, orang Islam dah boleh kalahkan semua orang-orang kafir, apa lagi tak boleh buat benda ni kan. Tapi bila mendakwa diri dia mereka sebagai Islam, munafikin ada dekat situ kan. Jadi tentera-tentera Islam yang sedang berperang di Azerbaijan lah, apa-apa negara-negara yang lain, bila mereka dapat tahu, mereka nak balik, nak mempertahankan Uthman bin Affan. Uthman kata apa? Jangan, tak payah, dia orang tak setuju dengan aku je, tak ada apa masalah pun, biar aku settle dengan dia orang. Macam itulah kan tak? Kalau Umar bin Khattab tak terus memerangi pancung mereka kan. Jadi Uthman bin Affan dia sifat dia lain.
Jadi dia pemimpin, tapi dia mempunyai cara dia sendirilah. Jadi ini semua dikira satu kelemahan jugalah. Kalau dibiarkan ataupun tak dibiarkan mereka tunjuk muka, senang saja, tak ada masalah pun, kan? Tapi disebabkan Uthman bin Affan lemah lembut, maka mereka naik atas ke kepala, dan akhirnya jadilah kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Puncanya daripada bila dah jadi khalifah dibunuh dengan sebab, bukan disebab seperti mana yang berlaku kepada Umar bin Khattab pun dibunuh juga kan. Tapi itu lain, cerita lain. Ini kumpulan-kumpulan ni yang datang daripada pelusuk-pelusuk sana, bila dibunuh, maka jadilah huru hara, ya. Bila politik dah huru hara, pentadbiran pusat dah huru hara, maka mulalah berlaku perpecahan. Okay, pendek yang cerita ni, panjang cerita lagi ni. Nanti soalan-soalan yang lain pula akan mengait kan. Okey. Lepas Uthman bin Affan dibunuh, maka orang yang bunuh kena ambil qisas ke tak? Kalau mereka yang kumpulan-kumpulan itu yang mendakwa sebagai apa? Orang Islam, namanya Islam, kena ambil qisas tak? Qisas, pancung kan? Jadi ditakdirkan pula Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Jadi bila Ali bin khalifah, dia nak ambil qisas kepada pemberontak. Boleh kira pemberontak lah yang tadi tu. Pemberontak nak ambil qisas ni bukan kerja yang mudah. Jadi dia lengah-lengahkan. Jadi kerabat-kerabat Uthman bin Affan rasanya mereka rasa apa? Bila Ali bin Abi Talib sebagai khalifah lengah-lengah akan mengambil tindakan hukuman terhadap pemberontak tu, agaknya marahlah. Macam sekarang kan, baru ni saya dengar semalam ke 2 hari lepas, yang siapa yang hakim dah jatuhkan hukuman yang setrika budak tu mati tu apa dia. Lepas tu sekarang ada review balik katanya tak boleh bunuh mereka dah, macam-macam lah isu kan. Jadi yang gundah gelisahnya siapa? Keluarga lah kan, keluarga. Jadi keluarga dia, kalau dia seorang-seorang dia boleh buat apa? Tak ada orang nak bela dan sebagainya kan. Tapi kalau dia mempunyai pengikut yang ramai, apa akan jadi? Ataupun dia daripada member of parliament siapa-siapa, anak kepada ahli parlimen sesiapa, sudah tentu semua pengikut itu akan buat sesuatu kan. Jadi macam itulah kisah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, dia mempunyai pengikut yang ramai. Siapa pengikut yang ramai? Itulah gubernur dia yang Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gubernur yang besar di zaman apa? Zaman Uthman bin Affan. Jadi Muawiyah bin Affan dia sahabat. So dia desak Ali bin Abi Talib mengambil tindakan. Ali bin Abi Talib dia dah, walaupun ada perkelahian ketika Ali bin Abi Talib nak jadi khalifah, akhirnya dia jadilah kan. Jadi susah nak ambil tindakan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia mempunyai kedudukan dekat tempat dia di Syam sana tu, ramai pengikut dia, bala tentera dia. Jadi mendesak Ali bin Abi Talib suruh mengambil tindakan. Tak boleh nak ambil tindakan. Bukan senang kan? Okey tak Puan Safra? Okey. Okey, bila tak boleh nak ambil tindakan, maka jadilah sekarang, nampak ada kisah macam mana jadinya Ali dengan Muawiyah. Ali jadi khalifah, Muawiyah ini adalah tuntut suruh ambil qisas. Dia mempunyai kedudukan pengikut ramai, baik daripada kalangan sahabat atau tabi'in dan sebagainya. Ali bin Abi Talib khalifah, mempunyai pengikut yang ramai juga. Nampak tak? Jadi sekarang apa nak jadi? Itulah yang bibit-bibit yang membawa kepada peperangan di antara Muawiyah dengan Ali. Punca dia apa dia? Fitnah yang berlaku di zaman Uthman bin Affan. Nampak tak dia punya turutan dia? Jadi saya dah sampai jawapan ke belum lagi? Jawapan kepada soalan yang ditanya. Nampak tak? Jadi
Jadi dia punya, kenapa dipanggil fitnah yang terbesar? Kenapa dipanggil fitnah yang terbesar? Satu, mula daripada orang Islam dan kesan dia, kesan yang berlaku masa itu berlarutan zaman demi zaman sampai bila? Sampai sekarang? Sampai sekarang dan sampai akan datang. Sekarang kita ni bergaduh orang Islam dengan orang Islam ke orang Islam dengan kafir? Soalan. Orang Islam dengan orang Islam dia tak ada bergaduh. Kalau agama mereka betul, menyembah Tuhan yang satu, mengikuti Nabi Muhammad SAW, sepatutnya tak bergaduh. Jadi bila mereka bergaduh, bila berlaku pergaduhan tu? Pergaduhannya pertama berlaku bila? Ali dengan Muawiyah. Kan? Pada masa itu Ali dan Muawiyah. Lepas tu macam-macam lah orang yang terkeluar daripada kamu semua ni bergaduh ni kenapa ni? Kami tak mau join lah. Ini bukan orang Islam. Itu yang terkeluar. Yang Puan Syafura kata tadi apa dia? Khawarij. Kharaja maknanya keluar. Keluar daripada dua mainstream tu. Muawiyah punya pengikut. Muawiyah seolah-olah dia dah menguasai negara Syam, utara sana tu, dia dah menguasai. Seolah-olah, walaupun dia governor di bawah khalifah, tapi disebabkan pengikut yang ramai yang mahu mengambil tindakan terhadap Ali dan sebagainya, so seolah-olah dia dah mempunyai, tak secara rasminya, sudah mempunyai negara Islam yang kedua. Ali dengan negara Islam yang pertama. Seolah-olah begitulah. Ya. Dah berpecah. Zaman Nabi tak ada orang pecah. Walaupun mempunyai masalah dan sebagainya, tak pecah. Okey, lepas dah dua negara, ada yang tak mau masuk campur. Okey, engkau pun ada masalah, engkau pun ada masalah. Kami form satu grup yang asing. Itu apa dia? Khawarij. Jadi mulalah tiga kumpulan yang besar. Lepas macam-macam ideologi, macam-macam musuh Islam lain. So perpecahan sekarang ni agaknya berapa banyak grup? Bukan ribuan. Itu yang dari segi politik. Pecahan dari segi politik kan. Ini belum masuk lagi pecahan daripada aliran fiqh, aliran tauhid, aliran tasawuf. Itu belum masuk lagi. Ini baru tiga perpecahan dalam sistem pentadbiran negara. Jadi perpecahan demi perpecahan. Puan nama siapa? Dah lupa dah. Tu sebab isteri Zaidi. Siapa nama? Anita. Okey, faham tak lagi belum? Macam nak menangis saja tengok. Dengar cerita umat Islam duk gaduh. Dia merisaukan, memang merisaukan. Sekarang memang lagi dahsyat. Ya, lagi dahsyat. Di Malaysia sendiri saya ingat ada ratusan kumpulan dengan campur dengan NGO lah, apalah benda lah kan. Kat Syria, lagi dahsyat. Yaman, Iran, perpecahan. Okey, pendekkan cerita. So, semuanya itu nak cerita mengenai sahabat. Kan? Hari ni kita tak baca apa pun hadis. Apa? Belajar sirah. Yang itu yang penting. Kalau kita boleh faham benda-benda tu, kita tak bergaduh sekarang. Kita ni sekarang ni asyik bergaduh saja di sini pun. Tapi bukan politik juga. Yang lain-lain ni ustaz-ustaz pun sama, semua bergaduh. Kan? Yang ni kafirkan yang tu munafikkan itu. Kerana apa? Kerana masing-masing tak faham sejarah ini. Urutan sejarah ini kena faham. Bila faham tu bagi kita tenang lah. Ya, pirang kau semua bergaduh. Kita mencari ilmu. Biar cari ilmu. Jangan kita cari bergaduh. Okey. Faham ya? Dapat setengah dah? Okey, alhamdulillah. Saya baca satu hadis ya. Saya baca lepas tu kita syarahkan pada minggu hadapan.
4:30 nak berhenti ke atau nak suruh saya baca? Baca. Baca, saya baca aja. Dalam Arabiknya terjemahan dah ada kan? Nanti baca terjemahan dia. Okey, Imam Bukhari rahimahullahu taala qala, hadis ketiga ya. Hadis ketiga. Qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Lais an Uqail bin Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أشد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤززا ثم لم ينشب ورقة أن توفي فتر الوحي خلاص tak habis lagi saya punya dah habis Qala Ibn Shihab. Itu kalau Ibn Shihab tu dah masuk lain dah sebab yang tu mungkin dia pakai versi lain. Versi saya
Kan versi kan ada macam-macam version kan. Versi yang lain, so dia ada tambahan qala Ibn Shihab dan sebagainya. Tapi hadisnya dah sampai situ, habis. Okey? Banyak ke yang ada? Berapa baris? Oh. Okey. Dalam saya tak ada. Itu dah versi lain. Dia pakai versi terjemahan yang lain. Okey? Ala kulli hal, nanti kita akan ulang lagi insya-Allah, balik nanti ulang baca-baca lagi beberapa kali. Paling tidak dia boleh mahirkan bacaan. Jangan tertinggal pula, maknanya dia balik nanti ulang 2-3 kali. Oh, maknanya kita faham. Kalau ada tinggal, nanti lama-lama rasa susah. Okey. So, moga tidak ada soalan yang lain insya-Allah. Moga kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.